Sehari ada 24 jam. 12 jam tu kita dah buat kerja disebabkan duit je. Jadi takkanlah kita buat ni sebab Allah dan Rasul pun kita nak mengharapkan duit juga. Faham? Jadi ahli khidmat ni dia punya pahala masya-Allah banyak. Jadi kita kena ikhlaskan hati kita buat disebabkan Allah dan Rasul. Jangan mengharap apa-apa ya. Boleh adik abang ni insya-Allah. Semangat. Boleh bang. Baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jihad fi sabilillah. Apa sah kau batalkan program qasidah kita orang Tak boleh. Majlis tu kan nanti campur lelaki perempuan. Qasidah perempuan tak boleh perform. Lima tak boleh perform. Sebelum ini kita dengan Ustaz Hamid boleh je perform. Tak boleh. Tak sesuai. Masya Allah. Kita bukannya nyanyi lagu-lagu merepek. Kita nyanyi lagu ketuhanan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang tu kena tanya Ustaz Jazlan. Sebab dia yang minta kalau majlis campur muslimin dan muslimat, perempuan tak boleh perform. Ustaz Jazlan. Mama ni suka-suka hati je letak nama kasih kan. Bagilah chance sikit Kasih nak rehat. Balik cuti ni. Bukan nak buat program tu semua. Ini untuk Palestin tahu. Yelah tahulah faham untuk Palestin tu. Tapi kat college tu tahu tak Ma? Kasih asyik belajar je. Time ni lah baru nak chill-chill, nak keluar, pergi cafe cantik-cantik, ambil gambar. Kau cicil lah kat program tu. Bukan nak sebuat apa pun. Hias pentas saja, simple-simple aja. Itu pun susah sangat ke? Cubalah belajar buat kerja agama sikit. Bukannya untuk aku, bukan untuk sesiapa pun, untuk Allah, tahu tak? Tak ada hati perut ke tengok apa yang dah jadi kat Palestin tu? Program ni untuk dorang, kutip tabung untuk dorang. Faham? Faham. Yelah, tengoklah macam mana mood Kasih nanti. Nak tengok mood dia pula. Engkau tahu tak aku dulu Kasih masa bayi-bayi engkau, nenek engkau tak suruh aku berlari pergi dewan tau. Aku suka kalau ada benda-benda kat dewan macam tu. Boleh cuci mata. Pandai gebuk peluang zaman sekarang ni. Cuba kalau aku muda dulu. Sekarang aku dah berlari pergi dewan. Peras betul lah. Kenapalah Ustaz Wadi tu duduk tengah cakap dia, Tadi confuse ingat kamu ni cerek air ke apa? Dah, diorang semua nak Ustaz Jazlan, so nak tak nak kenalah dengan cakap dia. Hebat betul dia. Baru je masuk, semua orang nak dengar cakap dia kan? Orang ada ilmu? Tak apa. Yang penting nanti, aku nak jadi ahli khidmat kepada dia. Ahli khidmat dia? Memang taklah. Nak apa pula?